Kalau tuan-puan ada lebihan tunai RM30,000 hingga RM40,000 dan bercadang nak simpan dalam emas, lebih baik pilih gold bar ataupun dinar macam ini tuan-puan. Sebenarnya kedua-duanya boleh menjadi pilihan bergantung kepada matlamat tuan-puan sendiri. Gold bar berbentuk jongkok emas, kalau dinar ini berbentuk shilling emas. Kalau bajet besar, tuan-puan juga tak semestinya kena pilih satu sahaja. Tuan-puan boleh pecahkan pembelian emas, sama ada tuan-puan nak ambil gold bar atau sebahagian lagi tuan-puan boleh ambil dinar macam ini. Yang penting sebelum membeli, semak harga emas dahulu tuan-puan. Spread dan pilih berat supaya pembelian sesuai dengan perancangan kewangan tuan-puan sendiri. Bagi saya, bila melibatkan jumlah yang besar, jangan sekadar fikir nak beli apa saja tuan-puan. Fikir juga kenapa kita beli dan berapa lama kita nak simpan. Kalau tuan-puan ada bajet RM30,000 ke atas dan nak saya bantu tengok pilihan gold bar ataupun dinar, tuan-puan boleh isi borang saya up di bawah ini, ataupun tuan-puan boleh hubungi saya. Saya akan guide tuan-puan sebaiknya. Moga bermanfaat.